5 petanda harimau sedang memerhati kau dalam hutan. Bayangkan, engkau tengah berjalan dalam hutan. Tiba-tiba suasana jadi sunyi. Tak ada bunyi burung, tak ada cengkerik, dan entah kenapa, bulu roma terus meremang. Ramai orang ingat harimau akan terus menyerang bila nampak manusia. Tapi hakikat sebenar, kebanyakan mangsa tak sedar mereka sebenarnya dah lama diperhatikan. Dan hari ini, aku nak tunjukkan 5 petanda paling seram yang menandakan seekor harimau mungkin sedang berada dekat dengan kau dalam hutan. Petanda 1, hutan tiba-tiba jadi senyap. Dalam hutan, bunyi ialah tanda kehidupan. Burung, serangga, monyet, semuanya sentiasa berbunyi. Tapi bila pemangsa besar seperti harimau muncul, haiwan lain biasanya akan diam secara tiba-tiba. Ini kerana mereka sedar ada bahaya berhampiran. Pemburu dan orang asli percaya, kalau satu kawasan hutan tiba-tiba jadi terlalu sunyi, itu petanda paling awal ada pemangsa besar sedang bergerak. Dan yang seramnya, kadang-kadang kau langsung tak nampak apa-apa. Sebab harimau memang pakar bersembunyi. Petanda 2, bau hanyir atau busuk. Ramai tak tahu, harimau kadang-kadang meninggalkan bau yang sangat kuat. Ada yang gambarkan baunya macam daging busuk, haiwan mati, atau bau hanyir yang pelik. Ini boleh datang daripada bangkai mangsa, air kencing kawasan jajahan, atau badan harimau itu sendiri. Kalau tengah trekking dan tiba-tiba terhidu bau pelik yang kuat dalam kawasan sunyi, jangan anggap benda biasa, sebab ada kemungkinan pemangsa besar berada dekat dengan kawasan tu. Petanda 3, tapak kaki besar tanpa kuku. Petanda seterusnya ialah kesan tapak kaki. Tapak harimau biasanya besar, bulat dan jarang nampak kesan kuku. Kenapa? Sebab kuku harimau boleh disorok masuk semasa berjalan. Berbeza dengan anjing liar yang biasanya nampak kesan kuku jelas. Kalau kau jumpa tapak kaki besar berhampiran laluan hutan, sungai atau tanah lembap, itu tanda kawasan tu mungkin laluan harimau. Dan kalau kesan tu masih baru, maksudnya ia mungkin tak jauh dari situ. Petanda keempat, cakaran besar pada pokok. Harimau juga suka meninggalkan tanda pada pokok. Biasanya dalam bentuk cakaran panjang, kulit pokok terkoyak atau kesan gigitan. Ini dilakukan untuk menanda kawasan, menunjukkan kekuatan dan memberi amaran kepada harimau lain. Ada pendaki yang pernah jumpa kesan macam ni jauh dalam hutan dan beberapa jam kemudian terdengar bunyi ngauman dari arah kau. Bayangkan, kau jumpa pokok penuh kesan cakar, sedangkan kau tahu benda yang buat kesan tu mungkin masih ada berhampiran. Petanda kelima, iaitu petanda terakhir, rasa seperti diperhatikan. Ini petanda yang paling susah dijelaskan. Tapi ramai orang yang pernah masuk hutan, pernah rasa benda ni. Tiba-tiba rasa macam ada mata memandang, rasa tak sedap hati, atau rasa ada sesuatu mengekori dari belakang. Harimau biasanya akan memerhati mangsa dari jauh sebelum bertindak. Dan sebab warna badannya menyatu dengan hutan, kadang-kadang ia boleh berada sangat dekat tanpa disedari. Yang menyeramkan, mungkin masa engkau rasa diperhatikan tu, harimau sebenarnya memang sedang melihat kau. Hutan memang cantik, tapi dalam masa yang sama, penuh dengan pemangsa yang kita tak nampak. Dan kalau satu hari nanti kau masuk hutan, kemudian mula nampak petanda-petanda tadi, mungkin lebih baik kau berpatah balik. Sebab dalam dunia liar, kadang-kadang bahaya sebenar bukan yang kita nampak, tapi yang sedang memerhati dalam diam